Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys. Okey guys. Dah banyak rumput guys. Kena potong ni guys. Alamak. Okey guys. Kita tutup dengan jaring sekejap guys. Sebab pagar belum buat lagi. Tapi ada masalah sikit guys. Ni guys. Ni guys. Nampak tak tu guys? Peringat guys. Ini bahaya ni guys. Suka gigit orang tu guys. Jadi kita itulah. Kita nak kena halau dia lah daripada situ. Pakai sudah guys. Bila kita cabut ni, dia goyang-goyang kan. Bahaya tu guys. Kan dia gigit. Sakit nanti. Okey guys, alamak, jom kita masuk guys. Kita ada buat perubahan sikit lah dekat kita punya kebun ni kan. Kebun je kita ni, tempat reban ayam kita ni. Okey, kita susun macam ni. Lepas tu kita letak pasir guys. Pasir. Kita letak pasir guys. Nanti yang ni kita dah letak pasir, kita dah cabut rumput. Lepas tu kita letak pasir lah supaya rumput tak naik. Yang dekat depan ni pun kita akan letak juga pasir nanti. Cuma rumput belum cabut guys. Yang ni kita dah cabut sikit. Ni pun kita dah cabut. Ni dah bersih dah. Kita dah cabut habis dah. Okay guys. Ni anak-anak pokok yang tengah semai. Semai dari keratan batang guys. Ni pokok buah telang, kari. Semua dah, orang kata sudah sihat-sihat lah. Sihat-sihat. Ni tu pokok mata kucing guys. Dia dah berbuah lah guys. Kita pun tak tahu kenapa dia berbuah guys. Sebab kita potong-potong sikit dia punya daun kan. Kita potong-potong sikit, lepas tu dia berbuah. Okay guys. Yang ni bayam Brazil. Ni semua ketum lah. Ni kita tanam bayam Brazil lagi guys. Saya rasa tak cukup bayam Brazil banyak tu guys. Untuk ayam. Kita akan bagi setiap hari punya. Nanti bayam Brazil kita akan bagi setiap hari guys. Okey guys. Ni pokok isteri saya dia beli semalam guys. Saya pun macam ingat ke pokok plastik kan guys. Alamak. Pelik ni. Ni bunga dia guys. Macam tak real kan guys. Warna merah ungu. Memang tak real betul lah guys. Okay guys. Alamak. Sawit mana hilang? Sawit. Sawit. Sudah sawit hilang guys. Aduh, sawit. Sekejap kita tengok telur dia guys. Semalam tak ada guys telur guys. Hari ni pun tak ada guys. Pergi mana telur dia guys? Malam je memang tak ada guys telur. Selek satu hari lah. Dia bertelur di mana? Rasanya takut dia bertelur tempat apa ni? Reban orang lain guys. Tak ikat ni guys. Ada orang buka ke guys? Ni. Semalam saya tak ingat lah saya ikat ke tak. Tapi ada orang buka ni guys. Tak tahulah ada orang buka ke tak. Sebab yang ni pun sama guys. Ada orang buka ni guys. Sebab dia ikat macam ni je. Saya selalu ikat 2 kali guys. Simpul 2 kali. Pelik ni guys. Ke ada orang curi telur guys. Alamak. Nanti kita akan letak CCTV guys.
CCTV tu kita dah apa ni? Kita dah beli dah. Tak letak lagi. Takkan letak dekat atas. Tak atas bumbung lah. Ini belik ni. Saya jenis sentiasa orang kata cerewet lah. Cerewet tentang barang hilang, guys. Sebab saya pernah kena kedai saya pernah dipecah masuk. Jadi saya memang sekarang saya ada perangai yang cerewet lah, cerewet tentang barang hilang. Macam tu, guys. Yang ni pelik ni, guys. Memang ada orang buka lah. Tapi ayam alhamdulillah lah tak hilang kan. Cuma itulah. Macam mana saya boleh terlupa ikat saya punya pintu ni. 2 apa tu kan. Yang tu pelik tu. Itu sangat-sangat pelik lah bagi saya. Satu tak ikat, satu lagi ikat sekali macam ni. Saya memang rasa pelik lah benda ni. Bukan perangai saya lah. Macam tu lah nak boleh cakap tu. Okey guys, tak apalah kalau elok kan tak hilang. So kita yalah tengok ayam lah. Dia punya makan dia okey. Dia punya tahi. Semalam kita bagi bayam Brazil dengan ketum. Ketum tu kita letak sikit je lah. Seorang 3 helai daun. Bayam Brazil tu kita letak banyak lah. Bahaya sebab sebelum tu kita bagi ketum dah. Sebab kita tengok semalam tu tahi dia cair. Yang tu kita bagi sayur tu. Nak tengok kan mungkin dia punya, yalah kita bagi makanan bertelur kan, mungkin terlebih. Dia dah naik dah. Dia guys. Okay guys, kita cek air dah sekejap guys. Kan hari tu bocor kan. So kita cek, kita dah repair dah. Kita dah repair. Dia memang bocor dekat situ lah. Kita confirm lah. Memang bocor dekat situ saja, kat mangkuk saja. Itu dia guys. Air banyak guys. Saya letak daun bunga telang dalam air tu. Tapi tak keluar ungu pun. Tak apalah, biarlah. Saya baru tadilah saya letak bunga telang tu. Saja nak test. Okay guys, tu. Okay, air cantik dah guys. Memang tak ada bocor dah lah guys. Tu dia bocor kat situ je guys. Tu. Saya letak seletik. Saya letak seletik pipe putih tu kan. Bubu pusing pak masuk. Macam tu lah guys. Sawit.
rumput sawit, sawit sebelah sini. Sawit. Sawit. Ha. Kita sinilah. Ayam jinak guys. Aduh. Dia tak ada gigi orang. Okay guys, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton. Alamak.